Mula lafaz adamiyyi itu gugur ia dalam sebahagian nisah matan. Dan seperti demikian lagi itu kenyang musannah wa masu halqati duburihi, dan sentuh halqah duburnya artinya anak Adam. Itu runtuh ianya wuduk di atas pendapat yang jadid, dan di atas pendapat yang qadim itu hana runtuhlah sentuh halqah. Itu hana runtuhlah sentuh halqah. Dan bermula maksud dengan halqah itu dua pertemuan tempat tembus. Dan bermula maksud dengan batin kaf itu telapak jara beserta batin asabai. Dan keluar dengan kata-kata batin kaf oleh pertama keluar oleh zahirnya kaf dan oleh pinggirnya kaf dan oleh ujung-ujung asabai. Dan barang-barang di antaranya ujung asabai, maka hanya jenis runtuh itu yang mawujud dengan. Di dalam fasalnya berpegah tentang nawaqai wudu. Adapun yang dapat meruntuhkan wudu dalam artian yang dapat dipubatu wudu na 15 perkara. Yang pertama, sesuatu ataupun yang jarang itibit, lagi contoh darah dan anak mati, makanya merupakan ada yang najis. Ataupun yang ditibit ada yang suci, lagi contoh ulat yang ditibit daripada kubul ataupun dubur, makanya dapat membatalkan wuduk hid. Kecuali menyo ditibit mani terhadap orang yang kamu wuduk dikarenakan dengan sebab melumpur, kemudian tengok dalam keadaan tetap, maka kemudian tengok dalam keadaan tetap pada tempat duduk roh, hana menggerak-gerak, maka laginya hana batu wudu. Kemudian hunsa muskil, maka terhadap hunsa muskilnya jih runtuh wudu bila yang ditibit daripada dua bafarak jih bermesigau. Yang kedua yang dapat dipubatu wudu iaitu tengok yang hana tetap. Adapun dalam nisah kita yang lain gebuh dengan minal aradi bimaqadihi, iaitu tengok yang hana tetap daripada bumi pada tempat duduknya. Adapun bumi di sini nyan hanjuk kekait, dikarenakan boleh jadi tengok di atas binatang ataupun tengok di atas kendaraan. Kemudian gepa keluar dengan kata-kata bil mutamakin untuk mengeluarkan airu mutamakin, yang mana tergolong dalam masalah yang membatalkan wudu, iaitu tengok bak tadu yang hana tetap, ataupun boleh jadi tengok bak tadang, dan lam tengok di atas kudu, iaitu tengok yang melintang. Walaupun tengok yang melintangnya tetap, makanya batu cik wudu. Yang kelih yang dapat dipubatu wudu iaitu gadah hangkal, sakit pungo atau pita dan lain sebagainya. Adapun yang keput iaitu yang dapat dipubatu wudu iaitu menyentuh oleh orang agam akan orang inah yang mahram bagi katanya. Dan walaupun yang ada tersentuhnya ada manya. Kemudian maksud daripada laki-laki dan perempuan iaitu urung-urung yang katruh batasan syahwat pada urung. Adapun maksud dengan mahram adalah urung-urung yang haramlah dan menikah dikarenakan tabuh nasab atau serita ataupun musaharah, iaitu hubungan mertua. Maka menyo bersentuhan dengan urangnya nyan hana dapat dipubatu wudu. Maka yang dapat dipubatu wudu ialah menyo tepah yang ka mahram, menyo hana lapik. Maka menyo na lapik nyan hana dapat dipubatu wudu dikarenakan na penghalang antara kulit getahnya dengan kulit orangnya, makanya hana batu wudu. Yang kelima iaitu tersentuh farad anak Adam dengan batin kaf,
baik tersentuh atau dro ataupun atau orang lain. Yang atanya merupakan atau orang agam ataupun atau orang inang. Baik yang tamatnya atau min ataupun tamat atau orang raya. Adapun farak yang terdapatnya peba orang udip ataupun peba orang mati, maka hanya tetap batu si udhu. Kemudian sentuh halqah duburnya anak Adam. Nya runtuh wudu menyota kalam bak pendapat yang jadid, iaitu pendapat Imam Syafi'i waktu beliau di Mesir. Adapun pendapat yang qadimnya hana runtuh menyotapai halqah. Kemudian yang dimaksudkan halna dilikut. Adapun yang dimaksudkan dengan batin kaf iaitu telapak jaro beserta batin asabi'. Maka hana terbasuh zahir jaro dan pinggir jaro dan